Okay guys, kita jumpa lagi. Hari ni kita nak main game buaya. Tahu game buaya? Tahu? Macam mana? Macam ni. Kalau kita duduk, habis kita gitu, habis Siapa jadi buaya kan? Habis Ais tahu, habis siapa-siapa yang last akan jadi buaya. Yeah. I want to be crocodile. Okay, you be crocodile, okay? Okay, let's play. Okay, cara nak main buaya-buaya ni, kita kena ni lah nyanyi untuk siapa yang kena pasang Okay, dah standby? Dah. Sapu-sapu ringgit, tersapu rumah papan. Datang seekor buaya, kodong kaki kanan. Kodong. Alamak, macam dia je. Sapu-sapu ringgit, tersapu rumah papan. Datang seekor buaya, kodong kaki kanan. Kodong. Sapu-sapu ringgit, tersapu rumah papan. Datang seekor buaya, kodong kaki kanan. Alamak, Ami jadi. Guys, kita tengok Ami jadi buaya. Macam mana Ami? Okay. So dia akan jadi buaya untuk tangkap kita, kena pegang kita. So table ni untuk selamatkan kita. Jadi dia tak boleh dapat kejar begitu senang. Kalau tak ada meja kan senang kejar kan. Senang tangkap. So let's play. 1, 2, Dia tengah kira. 4, Kita kena selamatkan diri. 6, 7, 8, 9, 10. Buaya datang. Buaya datang, lari. Lari. Ayah dah kena makan. Tengok kakak. Ya, kakak dah kena makan. Okay guys, itulah buaya kita dapat menangkap Ais dan ayah dia dah kena makan. Okay, sekarang ni mencabar kita dapatkan 2 ekor buaya. Okay, come. Okay, come. Can. Put your leg. Kita cari 2 ekor buaya. Got 2 crocodile. Yay. 1, 2, 3. Sapu-sapu ringgit, tersapu rumah papan. Datang seekor buaya, kodong kaki kanan. Alamak, asyik dia je. Sapu-sapu ringgit, tersapu rumah papan. Datang seekor buaya, kodong kaki kanan. Alamak. Sapu-sapu ringgit, tersapu rumah papan. Datang seekor buaya, kodong kaki kanan. Alamak. Sapu-sapu ringgit, tersapu rumah papan. Datang seekor buaya, kodong kaki kanan. Sapu-sapu ringgit, tersapu rumah papan. Datang seekor buaya, kodong kaki kanan. Ya. Ami dengan Ais jadi buaya. Ais Ami kena kejar ayah dia ni. Oh. Alamak, dah kena makan dengan buaya. Ayah dah kena makan dengan buaya. Okay guys, game seterusnya kita ada game Mak Minah. Masih ingat lagi tak Mak Minah? Ingat. Okay, letak tangan. 2. One only. Okay, this one only. You put. Okay. Dah? Mak Minah nak pergi mana? Pergi pasar. Bolehkah kirimkan saya warna apa? Amin nak warna apa? Putih. P-U-T-I-H. Putih. Tutup. Mak Minah nak pergi mana? Pergi pasar. Bolehkah kirimkan saya warna apa? Merah jangan. M-E-R-A-H. Merah. J-A-M-B-U.
merah jambu. Mak Mina nak pergi mana? Pergi pasar. Bolehkah kirimkan saya warna apa? Putih. Kakak. Putih. Putih. P-U-T-I-H. Putih. Tutup. Ami tinggal 2 lah. Ami tinggal. Mak Mina pergi mana? Pergi pasar. Bolehkah kirimkan saya warna apa? Hijau. H-I-A-A-U. Hijau. Mak Mina pergi mana? Pergi pasar. Bolehkah kirimkan saya warna apa? Biru. B-I-R-U. Biru. Mak Mina pergi mana? Pergi pasar. Bolehkah kirimkan saya warna apa? Merah. M-E-R-A-H. Merah. Mak Mina pergi mana? Pergi pasar. Bolehkah kirimkan saya warna apa? Lembu. K-E-L-A-B-U. Lampu. Mak Mina pergi mana? Pergi pasar. Bolehkah kirimkan saya warna apa? Putih. P-U-T-I-H. Putih. Mak Mina pergi mana? Pergi pasar. Bolehkah kirimkan saya warna apa? Merah jambu. M-E-R-A-H. Merah. J-A-M-B-U. Merah jambu. Ami dah habis. Amina nak pergi mana? Pergi pasar. Bolehkah kirimkan saya warna apa? Hijau. H-I-J-A-U. H-I-J-A-U. Hijau. Ayah kalah. So ayah kalah kena geletek kaki. Geletek kaki. Oh no. Wah. Boleh tu dah. Dah geli. Oh. Congrats Ais dan Ami menang dapat geletek kaki ayah. Memang gelilah. Kalau Ami geli tak kaki? Try. Kaki Ami geli tak? Geli kan? Kakak dia bagus tau. Kakak dia tak geli tau. Ya? Ayah. So, kakak dia. Tengok ayah dia. Kan? Mana geli? Okay, kakak bagus tau. Tengok muka kakak dia. Relax je. Betul ke tak betul dia ni? Betul tak betul? Ami turn. Ami pun tak geli ya. Dah geli. Okay, kita jumpa the next game. Untuk korang semua, nantikan next game. Nanti kita nak beli tu tak? Batu serembat. Batu serembat? Apa tu? Batu serembat. Kita akan main batu serembat. Dia kecil-kecil warna. Angkat, campak-campak tu. Nanti ayah teach you the batu serembat for the next game. Okay? Like the Squid Game. Yeah. Salah. Don't forget to subscribe.